Expired. PTM 1988 ialah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Betul. Contohnya mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu semula. Betul. Seterusnya mewujudkan kerjasama antara kaum. Betul. Kerjasama kaum. Betul, CLC. Selain itu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Betul, markah kelima. Mengiktirafkan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum. Betul. Sah kaum lain. Okey. Open. Membuka ruang kewarganegaraan. Contohnya membuka ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu Betul. menjadi warga negara. Ya. Itu. Ada lagi tak? Okey.